Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat marshmallow nougat. Yang ni antara kuih raya moden yang senang nak buat. Kau buat malam raya pun sempat dik. Cara dia senang je, ambil 3 sudu butter, cairkan. Lepas tu masukkan 500 gram marshmallow. Okay, yang ni wajib guna kuali non-stick sebab tak nak dia melekat. Guna api yang paling kecil. Sebab yang ni kena sabar. Kacau slow perlahan-perlahan sampailah marshmallow tu cair. Dia masukkan setengah cawan susu tepung dengan setengah sudu kecil garam. Okay, lepas tu kacau lagi sampai dia larut. Lepas tu kita masukkan topping yang kita nak lah. Yang ni kita gunakan biskut Mary, kacang kajus, kacang badam, apa lagi kismis. Nak letak lebihan kurma yang ada kat dapur tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, masukkan sikit-sikit sebab kita nak bagi kita punya marshmallow tu tak cair sangat, tak pekat sangat. Yang ni just nice. Dia macam almost nak mengeras dah. Lepas tu korang letak dalam tray yang dah ditaburkan sikit dengan susu tepung tadi. Lepas tu letakkan kita punya nougat. Yang ni je part yang kena pakai tenaga sikit. Sebab kita kena lenyek, kena tekan, kena padat lagi padat daripada kek batik. Jadi cara dia kita... Hey, what's up guys? Marshmallow ni nampak comel, tapi is it really halal? Actually, marshmallow is considered a halal critical ingredient. Maksudnya, kita kena hati-hati bila beli. Why? Sebab marshmallow contains gelatin. And gelatin can come from different sources. Kalau dari babi, clearly haram. If it's from cows, it must be slaughtered the halal way. Kadang-kadang, gelatin juga datang dari ikan atau tumbuhan. That's usually safe. So what should you do? Bila nak beli marshmallow, make sure number 1, it has a certified halal JAKIM logo. Number 2, your oil is approved by a foreign halal body yang diiktiraf oleh JAKIM. Kalau nak tengok senarai ni, kami ada sertakan di website unityhalalcenter.com. Small ingredient, big impact. Bila kita jaga halal, barulah makanan kita ada keberkatan. Bak kata Khairul Aming. Selamat mencuba.